baru ni one of my student dia cakap Mr. Phil, saya dapat offer letter daripada satu syarikat ni, tapi dia punya content tu pelik. I tanya dia pelik macam mana, so dia pun share lah. Sepatutnya dia tak boleh share, tapi dah situation pelik macam ni, dia terpaksa share juga. Dia just screenshot dan tunjuk dekat I. Bahagian gaji tu diorang letak to be confirmed, dan bila dia chat dengan syarikat tu cakap tak apa, you sign dulu, bila you dah sign baru kami boleh reveal salary tu. Okay, kalau ikutkan benda ni tak logik dan tak patut pun, sebab you need to know apa yang you sign. Okay, so setiap kali sebelum you guys sign off letter tu, make sure setiap butir-butir ataupun detail-detail dah clear. And on top of this, saya nak sharekan sikit 3 elemen yang penting bila you nak sign off letter. Yang aspek pertama adalah gaji, benefit dan working hour. Ini 3 perkara pertama ni penting sangat, and dia kena teliti sebelum you sign contract dengan majikan tu lah. Yang elemen kedua pula is your probation period. Berapakah tempoh percubaan pekerjaan you, and apa yang boleh membuatkan you jadi confirm staff lepas percubaan tu. So ini kena teliti juga. Biasanya kebanyakan offer letter tak ada. You boleh refer kat video sebelum ni, I dah terangkan bahagian tu. Kalau you have to be very very careful what yang boleh buatkan you jadi confirm staff lepas probation period. Yang ketiga pula, termination clause. Benda ni biasanya kita refer sebagai notice period. So bila you nak berhenti kerja, berapa bulan notice yang you kena berikan kepada majikan, dan juga berapa lama majikan perlu inform you sebelum diorang nak berhentikan you kerja. And ini penting sebab dia akan membuatkan you senang untuk plan kalau you nak tukar kerja ke, cari kerja baru ke dalam tempoh terdekat.